Hai semua, nama saya Melinda Luwaning dari SMK Mamadin. Korang pernah tak rasa lebih selesa bersendirian daripada berada di suasana yang bising? Atau mungkin korang pernah dilabel sebagai pendiam, padahal korang cuma suka diam dan berhati dulu sebelum bercakap? Kalau ya, korang mungkin seorang introvert. Hari ini, saya nak buat ulasan tentang sebuah buku yang menarik bernama Pendiam. Hasil tulisan Aiman Amri dan Akila Masri. Buku ini membincangkan personaliti introvert dan bagaimana mereka berfungsi dalam dunia yang lebih mesra dengan extrovert. Menariknya, penulis berjaya menghuraikan konsep ini dengan bahasa yang santai dan mudah difahami. Jom, kita tengok apa yang menarik dalam buku ini. Biasanya, kita akan nampak dua jenis orang di sekeliling kita. Satu ialah extrovert yang tampil yakin bercakap di hadapan dan dikenali ramai orang. Satu lagi ialah introvert yang kelihatan pasif, pendiam dan jarang-jarang mengikuti aktiviti sosial. Tapi buku ini menekankan bahawa personaliti manusia sebenarnya lebih kompleks daripada sekadar label introvert dan extrovert. Contohnya, ada juga yang berada di tengah-tengah iaitu ambivert. Mungkin korang sendiri ada gabungan ciri-ciri introvert dan extrovert bergantung pada situasi. Adakah menjadi extrovert lebih baik dari introvert? Selanjutnya, kita akan dengar pandangan macam ini. Macam kalau nak berjaya, kena jadi lebih berani, bercakap, kena pandai bergaul. Tapi buku ini cuba membetulkan salah faham ini. Hakikatnya, setiap seorang daripada kita ada kelebihan tersendiri yang perlu dikenal pasti. Misalnya, introvert mungkin lebih cenderung untuk berfikir secara mendalam, lebih teliti dalam membuat keputusan, dan lebih pandai mendengar. Sifat-sifat ini sebenarnya sangat berharga, terutamanya dalam bidang yang memerlukan fokus dan ketelitian. Salah satu bahagian yang menarik dalam buku ini ialah penjelasan tentang tenaga sosial. Penulis menghuraikan macam mana introvert mudah penat bila terlalu lama bergaul dalam suasana yang ramai orang. Bukan sebab sombong atau tidak suka berkawan. Tapi, introvert perlukan masa bersendirian untuk memulihkan tenaga sosial mereka. Jadi, kalau korang jenis yang lepas keluar ramai-ramai, mesti nak masa sendiri lepas itu. Jangan risau, itu normal. Buku ini juga memberi panduan yang praktikal untuk introvert. Contohnya, cara nak bercakap dalam mesyuarat tanpa rasa tekanan, cara nak bina rangkaian sosial yang lebih berkualiti, dan macam mana nak mengurusan rasa cemas bila perlu bercakap depan orang ramai. Penulis juga menekankan pentingnya untuk menerima diri sendiri dulu sebelum cuba buat perubahan. Bila kita lebih kenal kekuatan dan kelemahan diri, lebih mudah untuk kita membina keyakinan. Sekarang, jom kita tengok berapa kelebihan buku ini. Bahasanya santai dan mudah difahami. Dan berkaitan dengan kehidupan seharian, penulis gunakan contoh-contoh yang dekat dengan kita. Macam mana pengalaman dalam kelas, tempat kerja atau masa lepak dengan kawan-kawan. Ini membuatkan kita lebih dekat dengan topik yang dibincangkan. Banyak ilmu dan perspektif baharu, korang akan belajar tentang psikologi introvert dengan cara yang tidak berat. Ada juga penjelasan berdasarkan kajian saintifik, tapi taklah susah nak hadap. Sesuai untuk introvert dan extrovert, buku ini boleh bagi motivasi dan panduan praktikal. Kalau korang extrovert, buku ini boleh membantu korang faham dan hormati cara introvert berfikir dan berinteraksi. Satu lagi perkara menarik ialah cara penulisan menghuraikan tentang kekuatan seorang introvert. Contohnya, kebolehan untuk mendengar dengan baik, kemahiran analiti yang tinggi, dan sifat setia dalam persahabatan. Benda ini nampak kecil, tapi sebenarnya sangat penting dalam kehidupan seharian. Penulis juga menekankan bahawa introvert tidak perlu berpura-pura jadi extrovert untuk berjaya. Sebaliknya, mereka patut fokus pada kelebihan semula jadi yang ada. Ada juga bahagian buku ini yang menjelaskan salah faham tentang introvert. Antaranya, tanggapan bahawa introvert ini tidak pandai memimpin. Tetapi sebenarnya ada ramai pemimpin yang hebat yang introvert.
Penulis bagi contoh macam Bill Gates and Warren Buffett, dua-dua introvert tapi sangat berjaya dalam bidang masing-masing. Ini menunjukkan bahawa pemimpinan bukan tentang siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling bijak mengurus pasukan dan membuat keputusan. Jadi, berbaloi tak baca buku ini? Pada saya, ya, memang berbaloi. Pendiam bukan sekadar buku motivasi, tapi lebih kepada panduan untuk mengenali dan menerima diri sendiri. Buku ini sangat sesuai untuk sesiapa yang nak lebih memahami dunia pendiam. Kalau korang seorang pendiam yang selalu rasa berbeza dengan masyarakat, buku ini boleh bantu korang lebih dihargai. Kalau korang extrovert, buku ini boleh membuka mata korang tentang betapa uniknya cara seorang introvert berfikir dan berinteraksi. Sekian, terima kasih.